Okay, hari ni kita orang craving makan sushi tau. Yes. So, my sister search. Yes, saya search halal sushi ni Ipoh dan kita jumpa satu kedai yang menarik. Hari ni kita nak test macam Kita mana. orang pun tak pernah makan. Tak pernah. Yes, tak pernah makan. Yes. Yang penting halal and banyak menu. Yes, jom. Let's go. Okay, so inilah dia. Kita dah sampai Tayo Bento. Okay, business hours dia 11 pagi sampai 2.30 petang. So, dia orang rest 5.30 petang sampai 9.30 malam. So, korang beli dinner dan lunch kat situ. So, okay, confirm halal. Let's go. Ya, inilah dia. Tempat duduk dia. Kita boleh pilih je. Dekat dalam pun ada tak sebenarnya? Kita masuk dalam ni. Okay, my sisters. Jemput masuk. Menu kita dah tersedia ya. Ini antara menu je. Jemput duduk, sister. Okay, sister. Banyak ya menu. Nak tambah apa-apa tak? Dia ada set, dia ada sukiyaki, dia ada sushi, semua dah ada dulu. Ayah tu mana nak pilih? Sabar, kita habiskan ni dulu. Ni pun banyak ni. Okay, selain pada sushi kat sini, dia orang pun ada set lunch yang macam ni kita order. Ni hamburger cahan, ini ebi cahan. Okay, so set ni kau akan dapat free miso soup dan juga green tea ice. Yang bestnya kat sini, kenapa kita orang pilih lah, sebabnya taco series dia. Ni sangat tempting. Contohnya macam ni, kita order taco yakiniku, lepas tu ada tori karage, ada California dan ada ebi. Sedap kan? Yes. Macam crispy je. Crispy and I think sedap lah. Okay, macam I order beef. Semuanya beef. Kat sini ada beef mania series. Okay, macam ni Tayo hamburger stick. Okay, macam ni gyu kushi. Ni gyu spring roll. Layer gyu stick. Okay, last one hamburger pizza. Okay, jom kita makan. Kalau korang kat Ipoh and nak try something different, maybe boleh try tempat ni. Worth it untuk tukar selera. Yang best tu ada private room lagi. And banyak sangat pilihan makanan yang best-best. Okey, perut dah kenyang. Yes. Tak tapau lagi. Jom kita pulang. Jom. Bye. Bye. Yoga.